Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk transfer duit daripada iRakyat kepada GX Bank menggunakan kaedah QR Duit Now. Jadi langkah pertama, kita kena masuk dulu GX Bank untuk dapatkan QR Code Duit Now. Jadi anda boleh buka GX Bank, masukkan nombor PIN GX Bank atau boleh guna Biometric Authentication. Anda boleh tengok baki GX Bank saya RM5. Sekarang ni saya nak dapat QR Code Duit Now. Tekan button scan QR. Lepas tu anda tengok di atas kita kena pilih receive. Sebab kita nak receive duit masuk. Tekan button receive. Kita akan nampak QR Code Duit Now bagi GX Bank kita. Okey, saya guna Android smartphone. Jadi screenshot sahaja guna button power dan juga volume down. Dia akan simpan masuk dalam galeri. So, tutup dulu aplikasi GX Bank. Kemudian kita semak dalam galeri smartphone. Pastikan QR Code Duit Now yang kita screenshot tadi ada dalam galeri. Alright, kalau anda tengok dalam galeri smartphone saya ada QR Code Duit Now bagi GX Bank. Okey, confirm dah ada QR Code. Kita close galeri. Kemudian kita buka aplikasi iRakyat. Pastikan dalam aplikasi iRakyat ni ada duit lah. Sebab kita nak transfer ke GX Bank kan. Make sure ada duit. Alright, kita buka aplikasi iRakyat. Kemudian kita terus pilih option ataupun menu scan QR di bawah. Kemudian sahkan username. Tekan button next. iRakyat akan minta kita masukkan nombor PIN iRakyat ataupun boleh guna Biometric Authentication. Contoh saya guna Biometric Authentication. Kemudian tekan scan QR from gallery. Cari gambar QR Code GX Bank yang kita save dalam galeri. Alright, lepas tu tunggu sampai Bank Rakyat verify. Okey, kalau dia dah minta amount berapa ni, dia dah jumpa lah pemilik akaun. Tapi dia belum paparkan nama kan. Tak ada masalah, anda masukkan dulu jumlah amount yang kita nak transfer. Okey, lepas tu kita tekan button proceed. Alright, bila kita tekan proceed barulah dia papar nama recipient name. Contoh saya transfer ke diri saya sendiri, jadi naik nama saya lah. So, confirmkan nama penerima. Kalau dah confirm, tekan button pay now. Alright, untuk transaksi yang berjaya, dia akan naik payment successful. Alright, selesai transfer. Yang ni saya buat transfer ke akaun saya sendiri, jadi naik nama saya. Kalau anda transfer menggunakan QR Code orang lain, nama orang lain yang akan dipaparkan. Make sure nama yang betul baru anda buat transfer. Semak nama betul-betul lah. Dan biasanya kita boleh share receipt. Tekan button share. Biasanya kita akan share receipt kalau kita transfer dekat orang lain, bukan diri kita sendiri. Kita share lah receipt. Untuk iRakyat ni specialnya receipt background kita boleh ubah. Cuma dia ada terhad lah kat situ, anda perasan. Kat bawah tu ada bulat-bulat tu kan. Kita boleh pilih reka bentuk ataupun design background bagi receipt. So, anda boleh pilih ikut cita rasa anda. Dalam video ni, kalau anda tengok ada 3 jenis reka bentuk receipt. Termasuk yang putih jadi 4 lah. Contoh, saya ambil yang ni. Kemudian boleh tekan button share. Dan kita boleh pilih nak share kepada siapa melalui aplikasi messaging apa. Contoh, dalam video ni saya tak ada siapa nak share sebab saya transfer kat diri saya sendiri. So, saya akan simpan dalam Telegram Save Messages. Ni contoh lah kan. Biasanya saya akan simpan dalam Save Messages. Jadi, search saja. Tekan tadi Telegram. Kemudian search kat atas tu Save Messages. Pilih yang tu. Okey. Lepas tu kita send. Dia akan simpan dalam Save Messages. Alright. Kalau transfer dekat orang lain, biasanya kita share teruslah kepada penerima duit tersebut. Dalam video ni, saya transfer masuk ke dalam akaun GX Bank saya sendiri. Jadi, saya buat macam ni lah. Okey, itulah cara macam mana kita nak transfer duit daripada Bank Rakyat kepada GX Bank menggunakan kaedah Duit Now QR. Jangan lupa dekat iRakyat ni kita log out lah. Selepas selesai transaction, pastikan log out. Dah berjaya log out, barulah kita tutup aplikasi iRakyat. Alright, sekarang ni saya nak semak GX Bank saya. Pada awal video tadi saya tunjuk baki ada RM5 sahaja. Sepatutnya baki jadi RM145. Sebab saya transfer tadi RM140 kan. Anda tengok kat atas, baki GX Bank saya dah jadi RM145.
berjaya transfer. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok Mai. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.